Kalau hampa nak tahu, pasukan PSG ataupun Paris Saint-Germain, depa ni bukan kelab asal daripada bandar Paris tu sendiri tau. Dan kalau hampa nak tahu, kelab yang betul-betul asal duduk dekat bandar Paris adalah pasukan Paris FC. Dan lah ni, depa dah pelan-pelan bangkit. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pal Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak sembang tentang satu kelab bola sepak yang mana depa ni adalah rival kepada pasukan PSG, iaitu antara kelab bola sepak terbesar dekat Eropah lah ni, iaitu pasukan Paris FC. So sebenar-benarnya kalau hampa nak tahu asas pertubuhan pasukan Paris FC ni adalah pasukan yang betul-betul diasaskan dekat bandar Paris. Sedangkan satu lagi pasukan iaitu PSG, depa ni diasaskan dekat satu lagi bandar iaitu Stade di Jerman. So kiranya sebenar-benarnya bandar Paris ni, kelab bola sepak utama depa adalah pasukan Paris FC. Tapi disebabkan Paris FC tak kuat, orang sokonglah PSG. Dan PSG pun depa dah bergerak dah dekat pusat kota Paris, menjadikan depa kelab paling kuat dekat bandar Paris tu. Tapi macam mana pasukan Paris FC yang original ni tiba-tiba orang tak kenal, orang lebih kenal pasukan PSG? Jom kita sembang. Kita balik ke dulu-dulu 1969. Waktu ni, bandar Paris ni adalah bandar orang-orang kaya tau. So time ni, dekat Perancis dah ada bola sepak dah time ni. Cuma dekat bandar Paris, mereka tak ada kelab bola sepak untuk mereka sokong. Mereka kata macam, oi, kita ni orang kaya, kita mesti ubah kita punya cara jalan. Dah bukan? Hak tu alih baba buja lapuk. So, golongan-golongan bangsawan dekat Paris ni, mereka bincang lah macam mana mereka nak asaskan satu kelab bola sepak yang boleh bertanding dalam Liga Perancis. So, mereka pun asaskanlah satu kelab bola sepak yang bernama pasukan Paris FC. Tapi mereka ni nak jalan pintas, depa ni nak terus main dekat Division 1. So depa pun sembanglah dengan satu lagi pasukan iaitu Stade Saint-Germain, yang mana Stade Saint-Germain ni depa dah ada dekat Division 1 dah tentu. So gabunglah antara pasukan Paris FC dengan Stade Saint-Germain, jadilah pasukan Paris Saint-Germain. So depa pun bolehlah terus main dekat Division 1. Waktu tu 1970. Tapi depa ni bersatu tak lama pun, dalam tempoh 2 tahun je, 1972 depa berpisah. Semua tu disebabkan Datuk Bandar dekat Paris sendiri dia tak setuju yang pasukan Paris FC ni bergabung dengan satu lagi pasukan yang bukan mai daripada bandar Paris. So kalau hampa nak tahu, Stade Saint-Germain ni depa bukan duduk dekat Paris tau, depa duduk dekat bandar Saint-Germain. Dia sebutan Jerman tu macam Jermain sikit kan, tapi aku sebut Saint-Germain lah senang nak bagi hampa faham. Sekali ada orang nak perbetul sebutan aku pula. Tapi depa pecah ni tak apa. Yang membuatkan pasukan Saint-Germain ni rasa tak puas hati dengan Paris FC, dahlah Paris FC ni depa bergabung dengan Saint-Germain yang dah main dekat Division 1 untuk main dekat Division 1 tentu. Dan disebabkan depa berpecah, waktu ni pasukan Paris FC, mereka ambil semua pemain utama daripada pasukan Saint-Germain dan mereka kekal main dekat Division 1 tentu. Pasukan Saint-Germain yang berpisah dengan mereka pula terpaksa main dekat Division ketiga dan dapat pemain-pemain muda, pemain-pemain akademi, pemain-pemain yang kita boleh kata kurang bagus lah. Senang cerita, pasukan Paris FC dapat first squad, pasukan Saint-Germain mereka dapat third squad, mereka dapat second squad macam tu. Ni orang boleh kata macam pedajai jugalah kan. Dia masuk rumah kawan tu, dia bergabung dengan kawan tu, lepas tu dia halau kawan tu keluar rumah. Itulah pasukan Paris FC. Tapi walaupun pasukan Paris FC depa dapat main dekat Division 1, depa dapat pemain-pemain yang berkualiti dalam tim depa, disebabkan depa ni tak ada perancangan yang bagus, akhirnya 2 tahun je depa stay main dekat Division 1, depa pun tersingkir ke Division 2. Yang jadi ikoniknya, lepas 2 tahun depa tersingkir tu, waktu depa tersingkir tu adalah tahun pasukan Paris Saint-Germain, iaitu pasukan Saint-Germain tadi berjaya naik ke Liga Division 1. Senang cerita, pasukan Paris FC tersingkir, pasukan PSG pula naik atas dekat Division 1. Walaupun depa mula dengan pemain-pemain muda, pemain-pemain akademi, coach apa semua kena rembat masuk dekat Paris FC, tapi disebabkan perancangan yang baik, PSG boleh naik balik ke Division 1. Bila naik ke Division 1, pasukan PSG terus fly high dalam liga. Sampailah depa menang liga pertama depa pada tahun 1985-86. Sedangkan pasukan Paris FC, depa ni pula tunggang terbalik dalam Liga Division 2. Bukan setakat Liga Division 2, depa juga pernah terjunam sampai ke Liga Division ke-5. Waktu tu tahun 1984, waktu PSG tengah fly high dalam Liga Utama Perancis, pasukan Paris FC pula 1984 tengah terjunam dekat Division ke-5 Liga Perancis. Dan tu depa memang dah level amatur, disebabkan depa ni tak ada perancangan yang bagus untuk kelab. Depa just gunakan pemain yang ada, main, lepas tu sumbang duit, habis. Macam tu je. Dan kalau apa nak tahu, kali terakhir ni bukan kali terakhir waktu tahun 2000-an ke apa. Ni kali terakhir sampai ke hari ni pasukan Paris FC main dekat Division 1 Liga Perancis adalah pada tahun 1978-79. Memang dah lama dah mereka tak main dekat Division 1. Paling tinggi mereka boleh naik pun sampai Division kedua. Sampailah pada musim 2014-2015
waktu ni mereka berjaya nak sampai ke Division 2 balik. Tapi sayang mereka kekal semusim je dekat Division 2, mereka tersingkir pula ke Division 3 lepas tu. Setahun kemudian mereka ni dapat luck disebabkan tentu pasukan Division kedua iaitu pasukan SC Bastia, mereka ni disingkirkan ke Division ketiga disebabkan waktu tu mereka ada masalah kewangan. So nak gantikan pasukan Bastia yang disingkirkan, pasukan Paris FC ni naiklah ke Division kedua. Dan sampai ke hari ni pasukan Paris FC masih lagi bersaing dekat Liga Division kedua. Dan jom kita cerita sikit macam mana pasukan Paris FC akan meningkat naik. Dia mula dengan pengambil alihan kelab. Kita balik ke 5 tahun lepas, itu pada tahun 2020. Waktu ni saham minoriti pasukan Paris FC dibeli oleh kerajaan Bahrain. Waktu ni bukan kerajaan biasa-biasa. Ni adalah memang Raja Bahrain yang beli sendiri. So kalau apa nak tahu, daripada dulu lagi negara Bahrain adalah antara negara yang paling kaya dekat dunia. So bila mereka dapatkan Paris FC, ramailah yang menjangkakan pasukan Paris FC ni akan meningkat naik. Tapi sayang tahun ni pasukan Paris FC mereka tak menjual saham majoriti dekat kerajaan Bahrain. So kerajaan Bahrain just beli 20% je share daripada pasukan Paris FC. Dan dengan balas, walaupun mereka ni tak dapat beli pasukan Paris FC, mereka boleh sponsor pasukan Paris FC tahun tu. So mereka just milik minoriti dan mereka sponsor juga pasukan Paris FC. So disebabkan kerajaan Bahrain dah sponsor pasukan Paris FC, mereka naklah juga ada balasan untuk mereka kan. So dekat jersey pasukan Paris FC ada tulis nama sponsor. Antaranya ditulis Bahrain Victorious dan juga Visit Bahrain. Tapi sponsor daripada Bahrain ni buatkan fan-fan dekat Paris FC ni mereka ni tak senang. Disebabkan dekat Bahrain, kalau hampa nak tahu info, dekat Bahrain ni mereka aktif lakukan hukum hudud tau. Yang mana hukum hudud ni adalah hukum yang sangat bagus dalam Islam. Tapi kalau orang bukan Islam, mestilah dia ni akan salah faham dengan peraturan ni. So disebabkan fan-fan Paris mereka tak setuju dengan hukuman hudud dekat negara Bahrain tentu, mereka rasa macam bila mereka promotkan Bahrain dekat jersey mereka rasa mereka promotkan keganasan. So waktu ni berlakulah penentangan besar daripada fan-fan pasukan Paris FC. Mereka tak setuju nama Bahrain duduk dalam jersey mereka. Dan mereka juga kata Bahrain gunakan bola sepak ataupun tim mereka ni sebagai medan untuk tutup mata orang lain. Mereka panggil aktiviti Bahrain ni sebagai aktiviti cuci bola. Dia lebih kurang macam cuci duit, tapi ni cuci bola. So walaupun mereka ni dapat pemilik minoriti yang kaya, tapi sayang mereka terpaksa berpisah dengan kerajaan Bahrain disebabkan tadi mereka salah faham dan tak sependapat. So Bahrain pun undurkanlah diri daripada sponsor pasukan Paris FC. Kita ingat akan berhenti takat tu saja? Dok. Pada Oktober 2024, waktu ni satu berita mengejut yang mana pasukan Paris FC dibeli. Ni bukan saham minoriti tau, ni saham majoriti dibeli oleh keluarga terkaya dekat Perancis yang mana mereka ni ada kekayaan lebih daripada 200 bilion tau, iaitu Arnault Family. So bukan setakat Arnault Family saja ambil saham majoriti untuk pasukan Paris FC, mereka juga disuntik dengan saham minoriti daripada Red Bull. Macam kita tahu, walaupun ramai juga yang membenci Red Bull ni sebab ramai kata mereka merosakkan bola sepak, aku tak tahulah rosak dekat mana sebab aku tengok setiap kelab bola sepak yang disentuh oleh Red Bull ni mesti akan jadi sukses. Kita ada banyak pasukan yang dipegang oleh Red Bull, contohnya RB Leipzig, RB Salzburg dan macam-macam lagi lah Red Bull, mereka berjaya dalam bola sepak. So hang bayangkan Red Bull pegang satu kelab bola sepak, walaupun Red Bull ni tak kaya sangat, Red Bull ni kaya lah kan, tapi mereka tak ada lah nak spend gila-gila untuk satu kelab tu sebab mereka ada banyak kelab. Tapi taruh macam tu pun Red Bull dah boleh buatkan kelab-kelab bola sepak yang mereka pegang tu sukses, apatah lagi bila mereka pegang pasukan Paris FC dengan suntikan dana kewangan daripada orang paling kaya dekat Perancis iaitu Arnault Family. Dalam ni tujuan pasukan Paris FC memang nampak jelas, mereka nak patahkan dominasi pasukan PSG dekat Liga Perancis. Dalam tempoh 10 tahun terakhir kalau hampa nak tahu, satu tim je pernah menang Liga selain pasukan PSG iaitu Monaco. Yang lain lepas tu semua PSG menang. So lah ni pasukan Paris FC mereka merasakan yang mungkin mereka ni boleh patahkan dominasi pasukan PSG dalam masa yang akan datang. Dengan suntikan dana kewangan yang besar dan juga perancangan sukan bola sepak yang bagus daripada Red Bull, aku rasa mungkin Paris FC akan jadi gegasi bola sepak dalam tempoh 3-4 tahun lagi. Kalau hampa nak tahu, langkah pertama yang pasukan Paris FC ni buat untuk bersaing dengan pasukan PSG, mereka bagi satu signal amaran, iaitu mereka dah duduk dekat stadium baru lah ni, iaitu Stadium Jean Bouin. Sorry lah kalau saya sebut nama, yang mana jarak dia dengan Stadium Parc des Princes iaitu stadium utama pasukan PSG just jarak 30 meter saja. Stadium sebelah-sebelah je mat, beza dengan jalan je. Kalau hampa tengok memang stadium tu sebelah-sebelah. Sebelum pasukan Paris FC gunakan stadium ni sebenarnya sebelum ni pernah digunakan oleh sukan macam rugby. Dia kira macam stadium open lah senang contoh. Dan juga pernah digunakan oleh tim bola sepak perempuan PSG. So ni mungkinlah satu lawangan amaran besar daripada pasukan Paris FC yang mana mereka cakap mereka akan datang untuk PSG pada musim depan. Sebab apa aku kata musim depan? Sebab musim ni kalau hampa tengok pasukan Paris FC duduk dekat tempat kedua Liga Division 2
dan ada possible yang besar untuk layak ke Liga Perancis pada musim depan. Dan kalau mereka layak, mereka akan berjaya layak ke Liga Utama Perancis buat pertama kali sejak 1978-79. Mungkin dengan kembalinya mereka dalam Liga Perancis nanti, mereka boleh jadi salah satu pasukan bola sepak gergasi dekat Liga Perancis. Aku rasa bukan setakat dekat Liga Perancis, tapi dekat Eropah. Siapa-siapa yang tengok video ni mungkin 3-4 tahun lepas ni, hampa boleh komen dekat mana Paris FC lah ni. Adakah mereka fight dengan PSG ataupun mereka dah tersingkir ke Liga Divisi ke-5 balik. So itulah video kali ni. Apa pendapat apa pasal pasukan Paris FC ni? Adakah hampa nak mereka ni berjaya dan boleh fight dengan pasukan PSG, ataupun hampa rasa mereka ni just pasukan pengkhianat saja yang mana tak layak untuk naik ke Divisi 1? Boleh komen dekat bawah, okey? So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan. Assalamualaikum.